Okey, sekarang ni kita nak buat john ayam, john daging. Ni roti ni memang untuk satu line ni kita akan letak 5 lah. Macam mana lembut pun kita kena tekan sikit. Okey, bila dah letak mayonis, kita letak bawang goreng. Bila dah letak bawang goreng, kita letak salad. Kita boleh letak chili sauce. Ini isi ayam yang kita akan letakkan dekat dalam roti john lah. Bila dah siap, macam ni dah siap, kita boleh gulung, kita boleh potong dan kita masuk plastik. Kita boleh jual kat customer. Macam mana? Nampak menarik tak? Kalau menarik, boleh singgah. Wis, Bos Burger Solo. Saya start daripada kedai kecil lah. Kedai kecil yang pakai kanopi. Saya start 2012 tu burger Ramli. Lepas tu saya cuba buat burger bakar. Sama lah dengan roti john tu sekali. Lepas tu baru kita buat western. Dan sampai sekarang. Macam roti john kat sini, kalau bulan puasa dia ada 24 jenis roti john. Kalau tak bulan puasa, kita niaga sekitar dalam 8 jenis lah roti john. Tetapi kalau bulan tak puasa, kita ada jual burger, kita ada jual western. Kalau bulan puasa je kita stopkan semua. Untuk yang nak makan kat sini pun kita tak buka meja. Burger Ramli tu dia ada nama Boss, BOSS kan. So saya beli roti Boss tu hari-hari. Yang Solo tu saya dapat sebab saya pernah dulu waktu kedai kecil tu, saya dikelilingi dengan customer 15 orang macam tu. Dan saya boleh siapkan dalam masa 15 minit tak siap. Saya mungkin boleh buat seorang solo. Macam itulah. Bos Burger Solo. Tapi sekarang tak solo lah. Yang ini mesin untuk pemotong serai lah kita guna yang ini. Untuk bagi dia halus. Lepas tu kita akan masuk dekat dalam mesin ni lah. Kita akan masuk dalam mesin ni. Kita tutup. Satu hari saya pakai dalam 30 kilo. Satu hari. Okey, dah siap. Kita keluarkan dia. Dan kita tapis. Dah kering, baru kita masuk kat sana. Dan kuah halia ni, terus kita akan masuk kat dalam blender. Ini tak banyak, dalam 2 kilo, sekilo setengah. Tapi bila dah siang macam ni, tak sampai sekilo setengah. Dia jadi sekilo 2 macam itulah. Ni daun sop dengan kita punya rempah tadi. Serbuk kari, serbuk jintan, lebih kurang macam rendang. Dapat lagi sikit, lepas tu kita blend lah. Kita punya roti john tu memang pakai rempah. So, rempah tu saya dapat daripada kat kedai frozen. Dulu waktu kedai kecil guna yang sedia ada tu. Lepas tu sampai satu masa saya terfikir, baik aku buat sendiri kan. So saya olah lah, saya buat sendiri. So saya tanya pada mak saya, dia tanya, mak macam mana nak buat rendang? Mak bagi tahu sekian. Alah, apa bawang tadi, apa lengkuas kan, halia, serbuk, jintan semua kan, serbuk kari. Terus saya buatlah pelan-pelan kat rumah. 3-4 tahun juga saya nak R&D benda tu. Dia punya rasa seakan ke kebab macam tu. Dan nak kata ke sate tu tak lah. Tapi rasa ke kebab lah, lebih ke kebab. Rempah tu dia pelbagai guna. Dia boleh perap ayam mentah. Untuk kita sendiri pakai john grill kambing ke john grill ayam pun, kita pakai isi rempah yang sama. Orang cakap 2 dalam 1. Daripada segi perap, untuk yang semalaman pun, kita pakai benda yang sama. Lepas tu bila kita dah masuk dalam kuali pun, kita masak, kita campur juga benda yang sama. Cuma kena tambah, mungkin kita tambah gula sikit untuk bagi dia naikkan rasa lah. Ni rempah john yang kita buat lah. Bahan dia bawang, serai, halia, bawang putih. Itu je lah yang kita masukkan. Dan kita tinggal buka api. Tunggu dia kering kan. Bila dah kering tu,
baru kita masukkan bahan yang lain. Proses dia sama macam masak rendang, tak ada yang lain. 3 tahun sudah kita pakai tangan. Lama jugalah nak tunggu dia kering ni dalam 2 jam juga. Berganti 2 orang. Seorang tak boleh, panas lagi dia punya sebab api dia kan. Macam untuk bulan puasa hari-hari. Kadang-kadang sehari 2 kali. Sebab ada yang beli lagi rempah ni dengan kita. Ini yang dah siap. Ini untuk sukatan yang kita dah timbang lah untuk masak berapa kg punya daging. Untuk dalam bulan puasa tu ada lebih kurang 1,000 biji lah sehari lebih kurang. Tengok keadaan. Kadang-kadang kalau cuaca okey, customer ramai. Kadang-kadang kalau hujan, customer kan kurang. Macam itulah. Dia naik turun. Okey, kebiasaannya lah yang ramai order tu daripada hospital, daripada bank, daripada klinik. So tiap-tiap tahun dia ada order awal. Kadang-kadang sehari sebelum. Maknanya sebelum pukul 2 petang tu kita kena siapkan dan kita kena hantar. Kita punya roti john pun dia boleh tahan lama. Dia boleh 24 jam. Kita tak habis, kita tak payah simpan dia bersejuk pun tak apa. Kita biarkan sehingga sahur pun dia masih still okey. Kita dah memang siapkan 24 jenis tu. So mana yang datang awal sebelum pukul 6, semua jenis ada. So diorang boleh pilih je diorang nak join yang mana. Tapi kalau lepas pada pukul 6 tu, diorang kena tunggulah. Kot kalau ada yang dah habis, kita buat yang barulah. Tapi kalau untuk ibu mengandung, boleh terus pergi depan lah. OKU ke, terus boleh pergi depan untuk order dengan kita. Staff preparation pukul 9 lah. Pukul 9 sampai lepas tu, kita akan rehat pukul 11.30 dan pukul 12 kita akan start mula masak untuk yang order lah. Non-stop kita akan buat sampai ke pukul 7. Baru kita akan stop. Hari-hari lah kita buka. Biasa kalau lagi 2 hari nak raya tu kita cuti. Kan bulan puasa, kita buka pukul 4 petang sampai 11.30 malam. Setiap hari kita buka, tak ada cuti. Yang ini John grill ayam lah. John grill ayam tu biasa kita akan pakai isi ayam. Isi ayam ni pun kita perap dengan magic paste yang rempah ni lah, rempah John ni yang kita buat tadi kan. Satu bekas ni 6 kilo. Roti john boleh dapat dalam 100 batang, tak silap lah. Lebih kurang macam tu. Ini grill kambing orang cakap. Saya suka pakai yang ini sebab apa? Dia pakai kambing pure punya. 80% ke 90% daging, lemak dia pakai 10%. Dia tak ada bahan-bahan lain, tepung dan sebab tu kalau kita makan macam ni je pun habis kambing tu kuat lah. Untuk sebiji roti john tu kita pakai 2 patty. Anggaran 2 patty. Kalau ayam tu sebab dia banyak air. So kita kena keringkan sikit air dia, nanti baru kita masuk rempah. Ini dah boleh dah tu kalau kita nak letak rempah dengan bawang. Untuk 6 kilo ayam ni, kita pakai 1 kilo rempah lah yang kita dah timbang siap-siap. Okey, bila dah tu kita akan letak bawang. Ni dalam 6 kilo kita letak dalam 3-4 genggam macam itulah. Cabaran tu dia ada banyak, tapi salah satunya staff lah. Lagi-lagi macam meniaga tepi jalan macam saya kan. So tak semua orang akan nak kerja kedai-kedai tepi jalan macam ni. So apa yang saya buat, hatilah saya kena ambil hati diorang. So saya kena ajar daripada bawah, daripada tak tahu apa-apa kita ajar sikit-sikit pelan-pelan. Penat memang penat. Lagi satu, orang makan kat tepi jalan kan. So bila makan kat tepi jalan ni banyak risiko dilakukan dengan budak-budak kecil kan yang datang kalau family, kalau bukan bulan puasa. Tapi kalau bulan puasa ni hanya walk-in je, tak ada masalah. Kalau hujan, angin kuat, jadi customer pun taklah nak datang, tak boleh nak datang kan. Bila pack sangat pun, hari-hari cuti memang parking agak susah sikit lah kat sini.
Ini dah siap. So, sementara kita tunggu lagi dia kering, kita boleh cincang kita punya kambing lah. Proses untuk cincang kambing ni adalah kita letak rempah. Bila kita dah cincang, kita letak dalam 2 genggam bawang. Rempah ni kita siap timbang lah, setengah kilo. Okey, kita bagi dia garing dulu. So, kita tengok ayam kita. Ni gula ni bagi balancekan rasa dia. Kita tinggal garingkan dia je lah. Ni pun dah nak masak dah ni. Dulu waktu kedai kecil, waktu stol kecil 2012 tu memang saya buat berdua dengan dia lah. Dengan isteri saya. Sampai 2018 ke lebih kurang macam tu dia tolong saya. Lepas tu bila kita orang dah dapat anak, saya suruh terus dia jaga anak lah. Sebelum saya datang KL, saya pernah niaga dulu waktu Form 4 dengan Form 5. Saya niaga dekat kampung waktu bulan puasa. Lepas tu bila datang KL, saya dah kerja itu, kerja ni, kerja fast food. Lepas tu bila saya dah lepas kahwin, saya jatuh lah. Saya jatuh, saya kosong. Itu yang malas tu kalau cerita dulu-dulu ni. Bila dah jatuh tu, saya cuba bangun, saya fikir balik. Dulu aku boleh buat niaga kan. Jadi kat sini aku cuba buat. Cuba buat. Daripada kecil tu lah. Daripada kecil tu saya cuba buat. Alhamdulillah. Support daripada penduduk sini lah. Support daripada penduduk sini tu. Macam cakap berangsangan dia support lah saya kan. Dia support dan saya boleh maintain lah macam tu. Dan saya buat tambah baik lah. Itulah. Yang ini kita buat daun sup lah sekarang. Daun sup ni dan kita akan masak balik. Lepas tu kita akan masuk dekat dalam telur untuk buat roti john. Dia akan pakai mesin. Sebab kalau tak pakai mesin, dia tak akan dapat halus macam ni kalau nak pakai tangan. Dia ada juga yang tak halus tapi dia okey. Ni dia akan dapat halus begini. Daun sup ni hanya untuk telur saja. Sebab kita nak bagi dia rasa telur tu bukannya kosong. Dia ada rasa satu benda yang unik dan ada bagi rasa yang sedap. Telur kita pecah lah. Mesti basuh dulu lah. Masuk dalam bakul dan kita jirus. Lepas kita jirus, kita biarkan sikit, lama sikit bagi dia punya habuk-habuk dia dan najis-najis dia hilang lah. Sehari lebih kurang dalam 100 lebih satu hari. Papan lebih kurang. Kita masukkan magic paste yang kita buat kat dalam ni dan kita gaul. Tak tahu kenapa namanya roti john. Saya pun tak tahu. Dah beberapa tahun saya gaji. Kenapa namanya roti john? John tu tahu. Saya nak tukar nama juga. Nama Ismail ke John Ismail tapi tak kena. John Kanda pun tak kena. So kita buat roti john je lah nama roti john. Memang kekal sampai bila-bila. Dia ada cara juga skill masak ni. Dia tak boleh sekadar masak je. Letak telur, letak roti dah tak boleh. Bersih kena tekan. Okey, roti contoh tebal kan. So kita kena nipiskan sikit daripada asal. Separuh pada tu. Kalau kita biarkan tebal, orang makan pun bila buat balik, contoh guna bekas ke apa kan, makan buat balik, lepas 2 jam mesti keras. Confirm. Inti tu kalau nak bagi sedap, kita kena letak kita punya paste lah untuk menghasilkan satu rasa yang berbeza. Macam kat sini sayur simple dia. Saya tak letak banyak-banyak sayur. Sayur cuma salad bulat tu dengan bawang goreng. Bawang goreng tu saya letak sikit-sikit je supaya bagi dia, kalau satu gigitan tu mungkin ada rasa kick sikit lah untuk bawang goreng. Bawang goreng pun kita buat sendiri. Bukannya kita beli kat pasar raya, tak. Bawang goreng yang kita goreng sendiri kan sedap. Saya jual john pendek je lah dulu kan. John pendek.
sekitar harga dalam RM4 kot. Dalam pun tak ada inti, tak ada apa, kosong, telur saja semata. Lepas tu next bila ada permintaan untuk roti john yang panjang tu, saya cuba buat. Lepas tu yang inti dalam ke semua tu semuanya daripada customer. Dik, kau letak daging john tu, kau cincang, letak daging burger tu kau letak dalam john boleh? Ada seorang abang tu kan. So saya letak inti tu dekat dalam john. Tu bila dah lama-lama saya jadikan john special. Lepas john special tu itu yang saya pelbagaikan lagi. Okey, sekarang ni kita nak buat john ayam, john daging. Ini yang standard lah. Okey. Ni roti ni memang untuk satu line ni kita akan letak 5 lah. Kalau special, kita telur dia luar dengan dalam. Macam mana lembut pun kita kena tekan sikit. Okay. Bila dia masak cantik telur macam ni, insyaAllah siapa-siapa makan pun dia akan sedap. Sekarang saya dah siap masak, so kita letak inti lah pula. Okey, bila dah letak mayonis, kita letak bawang goreng. Bila dah letak bawang goreng, kita letak salad. Kita boleh letak chili sauce. Ini isi ayam yang kita akan letakkan dekat dalam roti john lah. Bila dah siap, macam ni dah siap, kita boleh gulung, kita boleh potong dan kita masuk plastik. Kita boleh jual kat customer. Macam mana? Nampak menarik tak? Kalau menarik, boleh singgah Wish Boss Burger Solo. Feedback customer, alhamdulillah buat masa sekarang ni semuanya positif. Cuma kalau ada saya dapat komplain pun mungkin terhangit, tersalah makanan. Tapi daripada segi komplain tu, harga ke apa semua tu tak ada lagi lah. Saya pernah niaga sekali dekat bazar. Tapi dia memberangsangkan, tapi bagi saya penatnya, ya Allah. Bila kau nak agak kemah seorang-seorang, nak angkat barang, nak masak seorang, memang penatlah orang cakap. Tapi bila kita dah ada niaga kedai kecil kat sini kan, so baik saya niaga kat tempat sini. 2025 kita orang memang niat macam mana untuk buka kedai, buka restoran lah. Tapi saya harap benda tu tercapai lah. Sebab memang dah lama saya impikan. Kita cubalah. Setiap orang ada impian. Saya harap impian saya tercapai tahun ni. Mana tahu, doakan saya dengan tim saya. Sekarang pada pukul 2 tadi lah kita ada standby banyak roti john. Macam ni pun kita tengah siapkan order lagi. Ini semua yang booking dan yang WhatsApp order lah. Lepas tu yang kat sini korang boleh tengok. Ni pun masih ada yang dah beli sekitar pukul 3.30 pun. Tadi kita dah susun banyak tapi dah surut dah. So korang boleh kalau nak datang tu sebaik-baiknya sebelum pukul 6. Sebelum pukul 6 tu, semua jenis ada. InsyaAllah, kita akan menjanjikan semua jenis ada. Okey, menu yang korang patut cubalah. Saya tak menjanjikan dia sedap tau. Tapi yang korang boleh try lah John Ustaz ke ataupun John Special. John ayam, John daging biasalah. Korang boleh try dulu yang John ayam, John daging ni lah. Bulan puasa je yang ada yang ini je. BMT, tuna, seafood, meatball, sardin. Nak beli boleh walk in. Siapa yang nak walk in boleh dia terus walk in. Nak delivery, WhatsApp kita orang laju, ada nombor kat situ. Apa-apa boleh pergi dekat kita punya TikTok ataupun Facebook, Boss Burger Solo.